Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Maksud, sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Surah At-Taubah ayat 18. Alhamdulillah, satu lagi impian direalisasikan di Masjid At-Taqwa, Parit Pecah. Mengambil inspirasi seni bina ikonik Masjid Mahmudiah, kebanggaan warisan Johor ini mempercayakan fasa kedua pemasangan Dewan Solat Utama kepada kami. Tugasan kali ini amat sengit dengan masa. Menerima panggilan pada pagi Khamis, kami perlu memastikan segalanya siap sempurna menjelang 12 Jun, hari penyerahan rasmi bangunan masjid, sekaligus tarikh solat Jumaat yang pertama. Bergerak pantas dengan penuh iltizam menjelang hari Selasa. Pengurusan tertinggi kami, Tuan Abbas, juga turut serta menyumbang tenaga kali ini. Karpet bermotifkan bunga gambir Johor berjaya dihamparkan rapat, dijahit kemas dan garisan saf diselaraskan dengan penuh teliti. Maklum balas positif daripada pengerusi AJ, K Masjid dan pihak pengurusan tertinggi KPRJ melenyapkan segala penat lelah. Ini bukan sekadar karpet, ini tentang menyediakan keselesaan buat para jemaah mendirikan solat dengan khusyuk dan tenang. Semoga setiap sujud menjadi pelaburan sedekah jariah yang mengalir berterusan buat kita semua. Saf tersusun, hati bersatu, rumah Allah sedia diimarahkan. Alhamdulillah, kita telah selesai pasang karpet ya, warna biru yang ada kat sini. Nampak Alhamdulillah, nampak kita puas hati lah. Kualitinya pun bagus, menepati masa. Banyak terima kasih lah pada Encik Abbas ya, selaku tuan yang uruskan pemasangan karpet ini. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak, kita puas hati. Mahu hamparan saf yang kemas dan selesa untuk masjid atau surau anda? Jom tukar karpet. Hubungi kami di 0166607786 untuk rundingan dan sebut harga. Bersama kita, imarahkan rumah Allah. Karpet Masjid THS diperbuat dari kualiti yang terbaik.